ataupun kosakata dalam tamu dewan, mestilah bahasa tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu. Maka boleh kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau apa bahasa. Jadi perkataan ketimbang dah ada. Kemudian satu kepelikan juga berlaku. Ini ramai pelajar pada sini. Saya Ulu dapat Terengganu. 2, 3 Ulu Terengganu. Saya tak ada masa. Sorry, sabar, sorry. Nak tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita? Tak, Betul-betul. Tak, maksudnya Adakah ialah perikatan Kenapa isu bahasa di Malaysia sampai sekarang belum selesai-selesai sampai ke tingkat DPR atau Parlimen Malaysia? Kebingungan dengan bahasa yang harus dipakai dan malah menjadi ribut di sidang perwakilan rakyat tersebut. Mari kita bahas. Let's go. ataupun kosakata dalam tamu dewan, mestilah bahasa tersebut tidak ada dalam bahasa Melayu. Maka boleh kita pinjam dari bahasa Inggeris, bahasa Tamil atau apa bahasa. Jadi perkataan ketimbang dah ada. Kemudian satu kepelikan juga berlaku. Ini ramai pelajar pada sini. Saya Ulu dapat Terengganu. 2, 3. Ulu Terengganu. Saya tak ada masa. Sorry, sabar, sorry. Nak tanya penjelasan satu saja. Apa masalahnya dengan menggunakan bahasa Tamil dan bahasa Cina kalau itu adalah bahasa ibunda kita? Tak, Betul-betul. tak. Adakah Maksudnya ialah perikatan nasional? okey, duduk saya jawab. Saya jawab. tanya. Saya jawab. Duduk, saya jawab. Maksudnya ialah punca perpaduan ialah menggunakan satu bahasa. Tengok di Singapura, tengok di Indonesia. Jom tu. Okey, saya pergi kepada satu kepelikan yang berlaku. Adakah Ulu ialah Terengganu bermaksud menggunakan bahasa ibunda sendiri akan memecah belahkan masyarakat? Bukankah hakikatnya ramai anak-anak kita daripada kalangan orang Melayu masuk ke sekolah Tamil dan sekolah Cina? masa. Saya mohon penjelasan. Penjelasan ialah untuk Ataupun adanya perikatan nasional akan pecah belahkan kita. You masa bahas, you bahaslah. Saya tanya penjelasan. Adakah perikatan nasional menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Itu pendirian perikatan nasional. You bukan menteri. You minta menteri jawab. Bukan contoh jawab. Bukan menteri, tapi adakah itu pendirian perikatan nasional? Jawab. Kenapa menentang bahasa Tamil dan bahasa Cina? Kenapa? Bengok lepas. Ini ini bengok lepas. Yang betul, satu kepelikan juga. Saya terima 2-3 kepelikan. Majlis peluncuran. Jadi saya rasa satu perkataan yang pelik. Majlis peluncuran kad puasa. Majlis peluncuran pecah tanah. Dalam peluncuran ini saya mungkin pelajar ada di sini. Mungkin satu kepelikan. Kita menggunakan perkataan pelancaran. Peluncuran ini. Saya tanya penjelasan. Bahasa tepuk atap. Jadi kalau kita menggunakan Bahasa tepuk atap boleh beri penjelasan. Bahawa kita mengaku-akukan Istilah tepuk atap boleh beri penjelasan. Ya Muhammad. Ya Muhammad mengganggu. Pintu belakang boleh bagi penjelasan. Tepuk atap atau pintu belakang. Jangan marah. Ya Muhammad. Jangan marah. Biarkan Ya Muhammad Ulu Terengganu selesaikan. Dengar boleh. YouTube. Jangan buat tak faham. Dah lama jadi dewan. Silakan. Jadi Dalam usaha melahirkan semangat cintakan negara, salah satunya ialah setiap warga negara mampu menguasai bahasa ibunda, bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara. Cita rasa ini sebenarnya telah ditaklifkan kepada Dewan Bahasa dan Pustaka. Mendaulatkan bahasa kebangsaan melalui DBP sebenarnya sudah bermula sejak penubuhannya 1956. Ramai tokoh bahasa yang dilahirkan untuk menyebarluaskan bahasa Melayu yang betul dan tepat. Peranan DBP mengembangkan, memartabatkan dan memperkaya bahasa Melayu serta sastra kebangsaan. Peranan DBP ialah membina jati diri bangsa melalui bahasa dan sastra. Paling penting Tuan Yang Dipertua, saya amat berharap peranan ini biarlah berfungsi dengan sebaik-baiknya. Apatah lagi di antara tujuan memartabatkan bahasa Melayu, menjalankan penguatkuasaan akta DBP seperti pemeriksaan tanda papan tanda, dokumen rasmi dan lain-lain. Asal bercakap dengan orang Indonesia je mesti nak tukar kepada slang Indonesia. Ya, tiba-tiba slang bahasa Melayu kita dah jadi macam slang bahasa Indonesia. Lepas tu pula tuan terus jadi bapa. Cakap sajalah tuan. Bapa tu orang Indonesia yang pakai. Kalau kat Malaysia ni bapa tu macam ayah kita lah. Kita tak panggil macam orang-orang besar tu bapa presiden ke bapa ni, kita panggil tuan. Pakai sajalah tuan. Tak pernah lagi saya tengok pemimpin Indonesia yang secara automatik tukar kepada slang Melayu bila bercakap dengan pemimpin Melayu kita. Saya tak pernah lagi dengar mereka cakap tuan. Mereka akan sebut bapa, ibu. Kau hantam bukan main lagi kaum Cina cakap Melayu pelat. Tapi kau sendiri pun tak cakap guna pelat kau bila bercakap dengan orang luar. Tak ke bodoh dan talam dua muka tu. Tapi itulah kan
Orang Melayu ni memang ada krisis identiti yang sangat dahsyat sekali. Jenis yang suka menyedapkan orang lain, inferior dan merendah diri tak kena tempat. Nah, sekarang banyak kan perkataan-perkataan Indonesia dah dimasukkan dalam kamus kita. Dan percayalah, kelak bahasa Melayu kita ni akan berbunyi seperti ini. Enggak apa-apain sih, ngomong saja. Kau gelak, tapi percayalah benda ni akan berlaku. Dan kepada Indonesia, terus perkasakan bahasa dan slang anda sehinggalah rakyat Malaysia benar-benar bertutur dalam bahasa dan pelat bahasa Indonesia. Ambil peluang ini, ratah kaum yang sangat lemah jati diri ini. Kenapa isu bahasa di Malaysia sampai sekarang belum selesai-selesai, malah menjadi bingung antara bahasa apa yang harus dipakai, bahasa apa yang harus kita gunakan. Jadi baru-baru ini DPR Malaysia sepertinya kebingungan bahasa apa yang harus digunakan, sampai harus berantem tentang soal yang tidak penting ya. Seharusnya lebih baik Parlemen Malaysia mementingkan rakyat Malaysia daripada menguruskan bahasa yang harus dipakai dan harus dimengerti. Jadi sampai sekarang Malaysia masih kebingungan dengan bahasa mereka. Kalau kita telaah, Malaysia itu kan jatuhnya yang mayoritas itu Melayu. Sisanya itu India, Cina itu minoritas. Kenapa Melayu di Malaysia tidak bisa menjadi Melayu yang ada di Indonesia, yang powerful, yang bisa mengendalikan semuanya? Bahasa pun kita pakai bahasa Indonesia, bukan bahasa Cina, India, dan lain-lain. Sedangkan Malaysia malah aneh. Cina harus pakai bahasa Cina, India harus pakai bahasa India, Melayu harus pakai bahasa Melayu. Jadi seolah-olah menjadi ada sekat di antara etnis-etnis tersebut. Jadi menurut kalian gimana guys soal bahasa di Malaysia ini? Semakin hari semakin membingungkan semua orang.